Guys, Assalamualaikum. Lepas gym, aku akan makan bolognese. Spaghetti bolognese. Aku kebanyakannya kedai-kedai bolognese, spaghetti bolognese, aku tak boleh makan. Tapi kedai belum AU2 dekat Kramat, aku boleh makan. Sebab apa? Dia punya masakan memang baik. Masakan dia betul-betul masak. Sos dia pun betul-betul masak. Dan portion dia banyak gila guys. Tengok ni. Banyak gila, penuh mangkuk ni. So, untuk korang yang nak makan, aku syorkan sangat lah korang datang sini. Memang berbaloi-baloi. Setiap portion yang dia bagi, semua banyak-banyak. So, dengan harga yang murah, spaghetti banyak, daging pun banyak. So, untuk korang yang nak jimat dan yang mana nak diet, elok boleh makan bolognese, spaghetti. Okay, apa-apa makan dulu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim.